Okey geng, sekarang jam pun pukul 8.52 pagi. Hutan pada waktu pagi ni dia agak lebih menenangkan daripada waktu malam. Biasalah itu dipanggil psikologi hutan. Sebab apa? Bila mana malam, hutan dia akan jadi lain. Bila mana siang, dia akan jadi lain. Lagi-lagi pada waktu siang ni, di masa waktu pagi, hutan ni dia agak menenangkan. Okey geng, kalau kita tengok dekat sekeliling aku ni adalah semak belukar hutan yang begitu tebal. Okey, kanopi hutan kita ni adalah berlapis-lapis, pokok pun tinggi-tinggi. Jadi, lantai hutan kita adalah agak lembap. Cuma pacat pun tak naik sebab aku spray cuka. Tapi bukan aku nak cakap tentang pacat, tapi aku nak cerita pada korang tentang psikologi dalam hutan. Di mana kalau kita start dalam hutan, kita nak buat tempat perlindungan. Okey, nampak tak sekeliling aku ni adalah belukar hutan yang sangat tebal. Kita bina kawasan berkemah kita dekat kawasan-kawasan macam ni. Sebagai contoh. Kenapa? Sebab dalam negatif ada positif, dalam positif ada negatif. Itu adalah dua jenis pandangan aku tentang hutan. Okey, kita baca tentang hutan pula. Kita tengok semak belukar kita sekeliling. Okey, kita akan rasakan itu adalah negatif. Ya betul. Pada pandangan mata itu adalah nampak negatif. Sebab kita sangat rapat dengan belukar hutan sekeliling kita. Tapi bila mana kita buat tapak perkemahan kita dalam keadaan yang macam ni, ataupun pada kedudukan macam ni, semak belukar di sekeliling kita ni, ingat ya, ini adalah positif dan juga negatif hutan, psikologi hutan. Kita berguna kemah di kawasan-kawasan macam ni, pada waktu malam, tiba-tiba ada pergerakan daripada mana-mana haiwan pembunuh dalam hutan yang sedang bergerak ke arah kita. Contohnya macam harimau ataupun beruang. Waktu malam, mata kita takkan dapat tangkap lagi sebarang bunyi pergerakan dalam gelap malam hutan. Jadi, secara psikologinya, bila mana kita membina tempat penempatan survival di kawasan-kawasan belukar macam ni, itu secara automatik akan jadi parameter alam semula jadi untuk membantu kita meningkatkan tahap kesedaran kita tentang sekeliling. Okey, contohnya, dalam gelap malam hutan, mata dah tak dapat tengok, dah tak dapat nampak sekeliling, tiba-tiba ada sebarang pergerakan daripada mana-mana haiwan pembunuh dalam hutan seperti harimau dan juga beruang. Mereka bergerak dalam gelap malam walaupun polahan macam mana sekalipun. Apabila mereka bergerak meredah belantara semak-semak belukar ni, telinga kita dapat tangkap sebarang bunyi pergerakan. Setiap pergerakan mereka, telinga kita boleh dengar. Jadi itu akan meningkatkan tahap kesedaran kita tentang sekeliling. Itu adalah psikologi hutan, di mana kita pandang hutan dengan penuh psikologi. Untuk masuk hutan, tidak boleh pandang secara teori ataupun pandang secara logik akal. Tapi mesti pandang hutan dengan penuh psikologi. Kalau kita rasa kita nak selamat, dalam masa sama, mata tetap kena melihat. Pasal ini adalah hutan tebal. Kalau kita salah langkah, kita terbunuh serta-merta.
Kalau kita tengok dalam map ni, sini ada sumber air, sungai. Jadi kita akan pergi ke arah sumber sungai tersebut. Pinkan kawasan ni. Kemudian kita akan bergerak ke arah sana. Navigation kat sana, ambil strike line. Trail running. Laju GPS dia. Okey, itu adalah arah kita. Ke mana kita bergerak ke arah sana. Okey, pada rebung juga terdapat satu pelajaran di mana kita boleh gunakan rebung untuk merawat bisa patukan ular. Okey, caranya ambil rebung, kemudian kita kunyah bagi hancur. Air dia kita telan, kemudian hampas kunyah tu yang macam hampas tebu tu, tampal pada luka yang dipatuk ular, kemudian balut. Okey, tujuannya adalah untuk menyedut bisa. Dia boleh mengurangkan bisa tu, dia akan sedut balik sikit demi sedikit. Jadi itu boleh mengurangkan kadar risiko kematian akibat dipatuk ular dalam hutan. Tapi biasanya tak akan sempat untuk kita rawat patukan ular dalam hutan ni, tak akan sempat. Tapi walau macam mana pun, kalaulah kita kena patuk ular dalam hutan, masih lagi ada rawatan survival. Kalau kita tak sempat nak cari rebung. Okey, nanti rawatan tu akan aku tunjukkan dalam video masa akan datang. Hari ni kita fokus daripada benda lain. Sebab kok mana pun dalam kaedah survival masih ada lagi satu cara rawatan kalau kita kena patuk ular. Cuma kalau kena patuk ular dalam hutan ni, biasanya jalan terus. Sebab kita bergerak untuk cari jalan keluar, jadi jantung kita ni akan pam darah. Darah tu akan jadi cepatlah mengalir bersama dengan bisa ular dalam badan kita. Memang pindah alam terus. Okey, satu lagi ni. Bila mana kita dah berada dalam satu kawasan hutan di mana terdapat pokok buluh, itu adalah bentuk pandu arah alam yang boleh kita guna pakai. Sebab mesti ingat satu perkara di mana pepatah Melayu pernah mengatakan bagaikan au dengan tebing. Jadi di mana terdapat pokok buluh adalah au. Tebing adalah merujuk kepada geografi alam yang berbentuk sungai. Jadi bila mana terdapat pokok buluh, iaitu bagaikan au dengan tebing, jadi percayalah, di sekeliling kita ni mesti ada sumber-sumber air. Bermakna juga dalam masa sama, kita dah tak jauh daripada sumber air sungai. Kalau kita tengok dalam map aku ni pun, jarak kita dengan sungai dah tak berapa jauh dah. Tapi itu adalah pandangan dalam map. Tapi boleh kita gunakan juga unsur pandu arah alam. Ada banyak pandu arah alam dalam hutan ni yang boleh kita guna pakai untuk menentukan lokasi kita di mana kita sedang berada sekarang. Jom teruskan perjalanan. Okey geng, ini adalah tapak haiwan ni. Besar. Besar ni. Jom. Okey, ini adalah sungai di depan aku ni yang mana telah pun tertera dalam map. Okey, rata-rata orang akan anggap sungai adalah tempat yang sangat tidak selamat, berbahaya. Jadi orang akan beranggapan kawasan yang jauh pada sungai adalah selamat. Okey, itu pun betul, bukan tak betul. Tapi seperti mana yang aku dah ungkapkan tadi, hutan perlu dipandang dengan psikologi. Okey, betul, kita akan rasakan bermalam di tempat-tempat yang berair adalah tidak selamat. Takut air naik kan, ataupun ancaman haiwan-haiwan buas. Itu betul. Tapi kita mesti ingat dalam hutan tidak ada istilah selamat. Okey, sebagai contoh, kalau ia pun kita bermalam jauh daripada kawasan sumber air dengan anggapan kita nak elakkan daripada berlakunya sebarang pertembungan dengan mana-mana haiwan pembunuh dalam hutan seperti harimau. Macam-macam bunyi ada. Okey, contohnya kita bermalam dekat kawasan yang jauh, tiba-tiba dalam masa sama ada harimau bergerak ke arah sungai tapi melalui tempat kita bermalam. Sama juga. Okey, dalam hutan tidak ada istilah selamat sebenarnya. Kalau nak selamat, dekat rumah. Dekat rumah pun kita berjaga-jaga pun sampai ajal, meninggal juga. Okey, dalam hutan, bila mana kita jumpa kawasan berair macam ni, untuk kita
tahu tempat ni boleh ataupun tidak untuk kita bina penempatan, untuk kita berkemah. Pertama, cari sekeliling ada tak busuk-busuk yang berhampiran. Kalau ada busuk yang berhampiran dalam jarak 20 meter, 30 meter, bermakna kawasan tu selamat untuk kita bina penempatan sementara untuk kita dalam tujuan survival lah. Pasal semut adalah serangga yang boleh membaca alam. Jadi bermakna mereka boleh tahu kalau tempat tersebut mudah ataupun tidak mudah untuk dinaiki air. Okey, semut. Jadikan semut sebagai satu pandu arah alam. Kemudian anai-anai. Anai-anai pun sama. Dia tak kisah sama ada busut anai-anai ataupun busut semut. Kalau tempat tu ada kawasan busut anai-anai ataupun semut, insya-Allah kawasan tu selamat. Tapi walau macam mana pun, ekologi hutan tetap ekologi hutan. Di mana kita bermalam dekat kawasan-kawasan yang dekat dengan sumber air, okey, positifnya pula kita mudah dapatkan sumber air untuk minum, buang air besar dan sebagainya. Tapi ekologi hutan tidak boleh dilupakan. Bila mana tempat ni ada sungai, bermakna kawasan sekitar adalah sangat lembap. Jadi bila mana lembap, kita mesti ingat yang mudah datang untuk menemani kita kalau nasib kita tak baik adalah ular katam payung ataupun katam tebu. Sebab kenapa boleh datang ular katam payung ataupun ular katam tebu? Okey, ini adalah ekologi hutan. Kita kena faham ekologi hutan. Bila mana kawasan tu lembap, serangga akan terbang sana sini. Okey, bila mana serangga terbang, jadi katak akan datang sebab serangga adalah makanan kepada katak. Itu adalah rantaian ekosistem alam, ekologi alam. Jadi kita kena faham kat situ. Jadi senang cakap, dalam hutan tidak ada istilah selamat. Kalau nak selamat, di rumah kita sendiri. Cuma bila mana kita berada dalam hutan setiap masa, mata kita perlu alert sehingga kita kena pasang dengan sebarang bunyi pergerakan sekeliling. Takut-takut kalau ada ancaman haiwan buas yang sedang mengintai kita, kita makan tak habis. Okey, ini adalah anak sungai dalam hutan yang mana yang tertera dalam GPS map ni. Faham tak tadi macam mana ekologi hutan? Okey, sebagai contohnya lah, bila mana kita tengok burung layang-layang terbang. Jadi orang akan cakap hujan akan turun, betul. Tapi kenapa burung layang tu terbang rendah? Sebab serangga terbang rendah. Kenapa serangga terbang rendah? Sebab suhu lembap. Bila mana suhu lembap, serangga keluar, katak pun datang. Itu yang akan mengundang kepada ekosistem yang lain dalam hutan ni untuk sama-sama mencari makan. Kebetulan pula kita ada. Tapi ular katam payung ataupun katam tebu ni pula jenis agresif, akan mengejar ataupun akan membunuh kita, tidak. Tapi kalau mereka dia kacau, dia ganggu, kita akan dipush sekali. Selain daripada itu juga, kalau kita tak jumpa busut ataupun sarang semut dekat kawasan-kawasan berhampiran, jadi kita boleh tengok pula dekat tebing. Kalau ada kesan-kesan air naik macam dekat pokok, ada kesan-kesan air naik, bermakna tempat tu mungkin tak selamat untuk kita bina pertempatan. Sebab kalau berlakunya hujan lebat secara mengejut, boleh jadi tempat tu akan naik air dengan cara yang sangat sekejap, cara singkat. Jadi elakkan kita bermalam dekat kawasan-kawasan macam tu. Dan satu perkara kita mesti ingat, dalam hutan tidak ada istilah selamat. Kalau nak selamat, duduk dalam rumah. Masuk hutan secara bersorangan dengan cara berkumpulan, dengan sindiket, dengan terup, dengan badi, dengan pelatu, dengan seksyen, tidak sama sekali. Hutan adalah sangat berisiko, sangat mencabar. Di mana kita pilih untuk bersorangan. Okey, ini adalah contoh busut anai. Kawasan ni dekat dengan sumber air, ada busut. Dalam masa lama, nampak ni, terdapat sarang semut. Jadi ini menandakan kawasan untuk kita bermalam adalah selamat. Okey, ini adalah pandu arah alam yang boleh kita guna pakai. Seperti mana aku pernah katakan, terdapat banyak unsur alam yang boleh kita guna pakai sebagai pandu arah untuk kita tahu kedudukan kita selamat ataupun tidak. Ini contoh ya, dah ada bukti. Ini busut. Yang ini sarang semut. Yang ini busut. Okey geng, sambil kita berehat ni, aku nak tengok dulu
Jarak aku sekarang daripada kereta dah berapa jauh dah. Kalau tak tengok kita pun tak tahu. Jarak aku sekarang adalah 13.27 km daripada kereta. Satu bentuk perjalanan off-road yang sangat jauh. Sebab dalam hutan ni bila mana kita berjalan secara off-road yang tidak ada denai, jadi perjalanan tu kalau kita tengok dalam peta 13.27 km. Tapi yang sebenarnya dia akan jadi lebih jauh lagi. Sebab apa? Sebab hutan adalah muka bumi off-road yang tidak ada denai. Jadi kita bergerak turun bukit, naik bukit dan sebagainya. Walaupun tadi taklah banyak mana yang aku rakam. Tapi realitinya inilah dia. 13.27 km. Bapak jauh. Dalam tempoh berehat ni, ada satu benda yang menarik perhatian aku. Di mana benda ni memang aku nak kongsikan dengan korang. Dan hari ni Alhamdulillah aku jumpa benda tu. Jadi korang mesti nak tahu kan apa benda tu. Okey, itu adalah salah satu tanda dalam pandu arah alam tanpa kompas dan juga peta. Di mana kalau dalam siri sebelum aku kongsikan kepada korang bagaimana kita nak pandu arah diri kita dalam hutan dengan menggunakan kompas matahari. Bukan kompas manual ataupun peta, tapi gunakan matahari. Tapi dalam sama aku juga ada sebutkan terdapat juga beberapa tanda-tanda pandu arah alam yang boleh kita gunakan untuk kita menentukan di mana lokasi kita berada. Dan hari ini aku berpeluang untuk tunjukkan kepada korang. Benda ni biasa orang nampak, tapi sebenarnya benda ni dalam hutan ada pelajaran. Jom kita tengok apa benda tu. Okey, yang pertama kita pergi dulu pada lantai. Nampak tak ini apa? Ini adalah daun. Daun ni kita boleh gunakan untuk pandu arah alam. Tapi kalau tengok daun saja memang tak jadi apalah. Aku bagi korang kenal sikit. Nampak tak? Dekat depan aku tu ada dua batang pokok tu. Jadi pokok tu lah yang aku nak kongsikan dengan korang. Dalam pandu arah alam kita boleh menentukan. Dengan tengok sumber alam ni, unsur alam sekeliling kita ni, kita tahu di mana lokasi kita berada. Nampak tak dua batang pokok tu? Jadi kita pergi kat pokok tu sekarang. Okey geng. Dalam pandu arah hutan ni kalau aku bercakap saja tanpa bukti yang ditunjukkan kepada korang, korang takkan dapat faham. Dan korang takkan dapat tengok dengan lebih jelas lagi. Jadi sekarang kita dah sampai dekat pokok ni. Okey. Kalau kita tengok sekeliling, ada banyak pokok. Tapi pokok mana satu yang aku nak kongsikan dengan korang? Sebab dalam pandu arah hutan, tanpa kompas dan juga peta, di mana kita berharapkan dengan matahari, kita kena pandang sekeliling kita untuk kita menentukan di mana lokasi kita sedang berada sekarang. Okey, ini dia. Kena tak pokok apa ni? Kena tak? Tengok tu batang. Kena tak pokok apa? Tengok atas. Tengok bawah. Daun dia. Pokok apa ni? Okey geng, dalam pandu arah hutan, kalau tuan-tuan dan perempuan sekalian nak tahu, ini adalah pokok akasia. Okey, dalam hutan tebal yang jauh daripada kawasan penempatan yang dekat dengan manusia. Senang cakap bahasa mudah fahamnya, dalam hutan tebal betul lah. Pokok ni takkan ada dalam hutan tebal. Okey, pokok ni hanya ada dekat kawasan-kawasan hutan pinggir kampung ataupun hutan yang dah berhampiran dengan jalan. Jadi dalam dunia survival, di mana kita pandu arah dengan menggunakan kompas matahari, tanpa kompas manual dan juga peta, di mana kita berjalan gunakan matahari, kita takkan tahu di mana sungai, di mana bukit, kita takkan tahu. Jadi salah satu cara, senang cakaplah, kita tak faham di mana kedudukan kita. Jadi salah satu cara untuk kita menentukan sekarang lokasi kita dah hampir dengan apa ataupun dengan di mana, tengok pada pokok ni. Okey, pokok akasia. Seperti mana yang aku katakan tadi, tidak pernah tumbuh dalam hutan tebal. Setakat ni lah, selama mana aku main dalam hutan tebal, pokok akasia ni memang tak pernah jumpa lagi lah. Hanya berada dekat hutan pinggir kampung dan juga hutan-hutan yang dah berhampiran dengan jalan ataupun kawasan-kawasan kampung. Jadi bila mana kita bergerak dalam hutan dan kita jumpa pokok macam ni, itu tandanya dalam pandu arah hutan secara semula jadi, kita boleh menentukan lokasi kita yang sekarang kita sedang berada berhampiran dengan kawasan perkampungan ataupun berhampiran dengan mana-mana jalan raya. Okey, pokok ni memang tak ada dalam hutan tebal. Setakat mana pernah aku main dalam hutan tebal, tidak pernah lagi aku jumpa dalam hutan pokok akasia ni. Tak pernah lagi. Jadi kita gunakan pokok ni sebagai pandu arah untuk kita tentukan di mana lokasi kita sedang berada sekarang. Okey, tak percaya? Kebetulan aku bawa GPS. Jadi kita akan tengok dalam jam GPS kita ni. Bukan main GPS kita, aku punya. Okey, tengok dalam jam GPS aku ni.
dekat mana lokasi. Mesti dah berhampiran dengan mana-mana kawasan-kawasan perkampungan ataupun kawasan-kawasan yang dah berhampiran dengan jalan-jalan raya. Jom tengok. Nampak tak? Sekarang arrow ni adalah aku dan yang tempat aku tanda tu adalah jalan. Kalau nampak ditulis Jalan Bukit Ibam Muarram Shah Pahang. Daripada aku ke jalan adalah 781 meter sahaja. Nampak tak geng? Macam mana pokok akasia yang kita jumpa ni adalah satu bentuk pandu arah yang kita boleh tentukan di mana lokasi kita sedang berada sekarang. Okey, ini memang adalah pengalaman aku. Benda ni bukan reka-reka. Sebab selama mana aku main hutan, ini adalah salah satu pandu arah hutan secara semulajadi yang aku gunakan untuk kita tahu dekat mana kita berada. Kadang-kadang bila mana dalam hutan kita jumpa pokok ni, kita kena ingat. Kita mungkin dah tak jauh daripada jalan besar ataupun kawasan-kawasan perkampungan. Sebab pokok ni tidak pernah aku jumpa dalam hutan tebal. Tak ada lagi. Kalau kau masuk hutan, kau jumpa banyak pokok-pokok ni, mana hutan sekunda, bukan hutan tebal lagi tu. Hutan sekunda ni maksudnya adalah hutan dulu yang memang hutan tebal, kemudian ditebang, kemudian tumbuhlah pokok-pokok gini. Tapi walaupun dah hutan betul sekalipun, pokok balak susahlah nak jumpa kawasan-kawasan macam ni, pokok yang ada macam ni. Biasanya kalau kita bergerak dalam hutan, jumpa je pokok macam ni, ingat lock point dia. Kita dah semakin berada dengan kawasan jalan-jalan utama ataupun kawasan-kawasan perkampungan. Satu lagi, telinga dengar. Bila mana aku cakap telinga dengar, okey, bukan untuk dengar bunyi hantu. Kau jangan fikir hantu pula dalam hutan ni. Hantu tu lempang bukan hantu tu. Okey, kenapa aku cakap telinga dengar? Sebab walaupun dalam hutan kita dah jumpa pokok akasia ni, tapi kita masih lagi tak tahu di mana arah kita ni. Kita tak tahu kat mana perkampungan, kita tak tahu kat mana arah jalan. Kalau ada jam GPS macam ni, bolehlah kita buka tengok, oh sana arah jalan kan. Cari balik mana arah utara, tentukan okey situ arah jalan. Okey sini kampung. Itu kalau ada jam GPS. Kalau tak ada pula, carinya macam mana? Salah satu lagi adalah dengan kita gunakan telinga. Telinga ni untuk kita dengar bunyi unsur-unsur asing. Macam mana bila mana kita dah dekat dengan kawasan-kawasan jalan, pasang telinga untuk dengar bunyi kenderaan. Okey, sekarang ni pun memang dengar bunyi kenderaan datang pada arah sana. Jadi menandakan sebelah sana adalah jalan. Jadi pasang telinga ni untuk dengar mana bunyi kenderaan. Okey, bila mana dengar je bunyi kenderaan, kita boleh menentukan okey sana arah jalan. Sana arah jalan. Sekarang bunyi kenderaan datang daripada arah sana. Jadi sana adalah arah jalan. Tapi anda kata kita nak berehat dulu kan, nak berkemah dulu, esok pagi baru nak teruskan perjalanan pasal kita penat, lagi mudah. Pasal apa? Kita sekarang dah dengar sana arah jalan, esok pagi pula kita tengok sana adalah arah timur, kan? Arah timur. Kemudian kita tahu, oh sana selatan. Bermakna jalan adalah arah selatan. Okey, bagi mereka yang nak tahu bagaimana caranya untuk kita pandu arah hutan tanpa kompasan peta, hanya gunakan matahari saja, boleh klik dekat video sebelum. Ada aku tunjukkan cara bagaimana untuk kita pandu arah dalam hutan tanpa kompas, tanpa peta, tanpa GPS, gunakan matahari saja. Dalam hutan ni kita kena alert, bukan sekadar mata alert dengan sekeliling untuk tengok haiwan-haiwan liar. Juga dalam masa sama, telinga pasang nak tengok atau nak dengar bunyi-bunyi asing. Yang mana bunyi asing tu boleh jadi pandu arah kita untuk kita keluar daripada hutan. Tapi walau macam mana pun kena ingatlah, bukan mudah untuk kita buat. Sebab apa? Sebab sesat ni, kalau senang tak ada orang sesat dalam hutan. Tapi kenapa dia sesat? Sebab dia tak nak belajar ilmu-ilmu hutan. Ilmu tak ada, bantai langgar hutan, sesat. Alhamdulillah geng, sekarang aku dah sampai dekat di mana lokasi kereta aku diparking. Tadi pun kita tengok jarak daripada kereta aku ke lokasi tadi adalah 13.28 km. Jadi sekarang aku dah berada di sini. Jadi bermakna pada hari ini aku dah berjalan sejauh lebih daripada 25 km mengikut jalan off-road hutan. Dan pada hari ini perjalanan bagi aku agak-agak menggerunkan, agak-agak menakutkan. Sebab pertamanya kenapa? Sebab bila mana aku terjumpa kesan tapak harimau belang sebesar jari aku ni. Dan masa dekat lembah tadi pun aku dah perasan pada awalnya itu adalah tapak harimau belang. Tapi nak melawan rasa gerun di hati, aku cuba bermain dengan perasaan aku sendiri. Kemudian bila mana aku teruskan sedikit perjalanan ke depan, tapak harimau belang dekat kawasan-kawasan berpaya lebih jelas kelihatan. Jadi aku pun tak ambil masa terlalu lama dan aku tak rakam. Sebab apa? Tapak tu baru lagi tu. Jadi kita sedang berada dalam wilayah dia.
Tapi walau apapun alhamdulillah lah, sebab aku masih lagi dilindungi daripada sebarang pertemuan antara aku dan pembunuh hutan. Di mana kita pun sedia faham harimau belang adalah raja rimba dalam hutan. Dan sebenarnya banyak lagi lah benda yang aku nak kongsikan dengan korang tentang hutan, walaupun aku tak pilih untuk bermalam kali ni. Tapi sebenarnya aku nak bermalam, tapi disebabkan aku dah jumpa tapak harimau belang tu, jadi hari ni aku batalkan niat untuk bermalam dan aku patah balik semula. Tapi di waktu patah balik tu lebih menggerunkan lah, sebab risiko untuk berlakunya pertemuan antara aku dan raja rimba adalah sangat tinggi. Tapi walau apapun, seperti mana yang telah aku ungkapkan tadi, alhamdulillah tidak berlaku sebarang pertemuan dengan dia. Kalau seekor, mungkinlah boleh kita berdepan dengan paper spray ni. InsyaAllah boleh lagi untuk kita pertahankan diri. Tapi kalau dah dia 2-3 ekor, kita takkan menang untuk kita menghadapi serangan dia. Sebab serangan harimau belang adalah serangan mengejut dan juga membunuh. Dan juga kalau nak katakan jejak-jejak lain yang aku jumpa tadi, macam tahi gajah pun jumpa, tapi aku tak rakam. Kemudian jejak-jejak rusa dan juga kancil. Itu pun aku tak rakam sebab aku kurang berminat sikit untuk merakam jejak-jejak haiwan-haiwan biasa-biasa ni. Dan bagi aku, hutan ni pun kategori dalam keadaan subur sebab banyak makanan yang aku jumpa tadi. Cuma aku ambil pendekatan untuk tidak merakam sebab itu bukan poin aku pada hari ini. Itu nanti di masa akan datang aku akan bawa pelajaran tu. Cuma hari ini sebenarnya banyak pelajaran yang boleh dikatakan agak tertinggal. Disebabkan terkejut tengok tapak harimau belang dalam hutan. Di mana kita pilih bersorangan, jumpa benda-benda macam tu, itu memanglah satu perkara yang agak-agak menggerunkan sebenarnya.